Ini dia JSE T9 pickup truck EV pertama di Malaysia. Pickup truck ini memiliki dual motor dan menjadikan truck ini sebagai all-wheel drive. Truck ini dikuasai dengan bateri LFP 88.02 kWh yang mampu bergerak sejauh 340 km dengan skali pengecasan penuh. Top speed truck ini adalah 140 km per jam. Truck ini juga mampu memecut dari 0 ke 100 km per jam dalam masa 8.5 saat. Pengecasan dari 15 ke 80% mengambil masa 45 minit dengan menggunakan DC charging, manakala AC charging mengambil masa 8 jam 30 minit untuk 15% ke 100%. JSE T9 ini mampu menampung sehingga 1000 kg dan 2000 kg maksimum towing capacity. Truck ini memiliki 5 mod, iaitu Normal Mode, Sport Mode, Snow Mode, Off-Road Mode dan Eco Mode. Ianya juga dilengkapi dengan rotary shifter. Untuk bahagian dalam truck ini sangat simple dan premium. Ia dilengkapi dengan 64 lampu ambient, meter full digital, infotainment screen berukuran 10.4 inci yang dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk ciri keselamatan truck ini diberi 5 bintang daripada Australia NCAP, 7 airbags dan juga ADAS Level 2. JSE T9 EV hadir dengan harga RM199,888. Ia juga didatangi dengan waranti bateri 6 tahun atau 200,000 km. Jadi, apa pendapat anda mengenai JSE T9 pickup truck EV yang pertama di Malaysia?